Ramai tanya saya, doktor, bahaya ke kalau kita selalu pakai earphone? Ada yang kata boleh rosakkan telinga, ada yang kata tidak ada masalah. Jadi, mana satu yang betul? Jawapannya bergantung pada cara kita guna. Earphone sebenarnya tidak bahaya kalau dipakai sekejap-sekejap pada volume yang selamat. Yang jadi bahaya ialah bila volume terlalu kuat, lebih daripada 60% maksimum. Tempoh pemakaian terlalu lama, lebih daripada 1 hingga 2 jam tanpa rehat, jenis earphone masuk ke dalam telinga kerana bunyi itu lebih dekat dengan gegendang telinga. Bila terdedah pada bunyi kuat lama-lama, saraf pendengaran boleh rosak. Inilah punca utama masalah telinga berdesing, iaitu kita panggil sebagai tinnitus atau hilang pendengaran secara perlahan tanpa kita sedar. Kesan jangka panjang penggunaan earphone yang salah ialah pendengaran makin kurang, terutama bila umur meningkat. Susah dengar bunyi halus, contohnya perbualan dalam suasana yang bising. Risiko untuk mendapat noise-induced hearing loss, iaitu kerosakan telinga akibat bunyi bising. Kajian menunjukkan semakin lama kita guna earphone dengan volume yang tinggi, semakin besar risiko saraf pendengaran rosak kekal. Jadi, macam mana nak guna earphone dengan selamat? 1. Ikut aturan 60-60 rule. Guna tidak melebihi 60 minit dengan volume yang 60% yang tidak melebihi 60%. Yang kedua, gunakan headphone jenis cover telinga kalau boleh, sebab kurang tekanan bunyi terus kepada gegendang. Yang ketiga, rehatkan telinga setiap sejam. Yang keempat, kalau rasa telinga berdesing atau kurang dengar, cepat-cepat berjumpa dengan doktor. Kesimpulannya, earphone tak salah. Tapi, kalau salah guna, memang boleh merosakkan telinga. Jaga pendengaran anda. Sekali rosak, tak boleh pulih.